Ni. Air panas. Hello, hai. Assalamualaikum. Sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Supapa Channel. Mau tengok saya mula ni Nana duk jalan nak pergi di Chiang Rai. Ni. Air panas. Oh, tengok menyenut tu gitu bunyi gedak tu. Takut kalau duduk dekat ni nepoh ni rasa ni. Tengok ho, tapi air jalan dia tu nampak cap biru dah, comel dia. Allahu Akbar. Panas tengok wak naik tu. Bentar lagi kita nak beli telur untuk pergi rebuh dalam ni. Tu dia panggil tu nak bawa nampuk ron Thamachat Tawisin, sini nama Tawisin Hot Spring. Tu. Tapi nak buat kan cara-cara nak pergi duduk dekat ni untuk rebuh telur, takut juga deh. Sekai. Kai yangไง คะ? 20 baht. 20 baht dia rasa. 20 kosa ni satu. Satu ni dia jual 20 kosa ni. Nu asong nah. Buat kan bang ni kita bubuh dalam ni. Ni, bubuh dalam ni. Ni telur kita sakut dah. Okey. Kita nak gitu takut juga. Ni. Tengok. Cawela apa? 5 minit. Wangไว้ นั่นแหละ Ni 5 minit tak sini 5 minit. 5 nathi. Kita tak masa 5 minit. Untuk go tu takut nepuh nepuh. Tak leh maya tu. Tu ada bigau tu. Tak dah. Okay, Nana ni kurang tahu telur-telur. Boleh dah semu komen untuk nak tahu kata kalau nak rebus telur dalam berapa minit. Untuk nak masak paruh berapa minit. Untuk nak jadi onsen tu berapa minit. Komen. Tengok ni. Babak. Mapu. Nepuh takut. Tapi air comel. Warna gapo tu? Warna biru dek. Masya Allah. Dari tu kita tengok tu. Allah kubat tengok ni. Datuk tu yang kata panas dia 90 darjah. Panas. Okey, dah cukup 5 minit kita nak akad telur dah. Wah, berat. Sini ada juga tempat gendai kaki semua. Tengok ni. Nanti kita nak pergi makan telur. Kita nak telur burung dulu. Telur burung. Kata masuk terus mana. Tadi letak di 5 minit. Wey, masuk. Wey, sedap. Bismillah. Sedap semua. Beli banyak boleh. Ni telur burung 20 kok je ni. Masak molek semua. Molek ni telur. Nak belah. Cedeng. Tengok comel laka. Bukan ni. Dah. Bismillah. Dah lepanah. Telur ayam dah 5 minit dengan telur ayam. Bermolek semua. Sedap ni. Kita terah koyak. Masak molek semua. Tengok kan. Getah lagi. Bismillah. Sedap. Telur pun sedap Sedap. Panas nak kebut telur. Biar ada gawe kat sini lah. Buang.